melalui jalan tikus kau. Bukan saya galakkan, bukan saya benarkan. Biarlah pihak-pihak yang bertanggungjawab yang menjalankan tugas. Unik, terima kasih. Tak perlulah kita nak menambahkan lagi ya. Orang cakap apa? Benda tu dia dah jatuh luka, kau taruh lagi ajinomoto, garam, tak perlu. Mereka pun manusia, rahmatullah. Bukan mereka nak sangat tak ada permi. Kadang-kadang kita tak faham dan kita tak nak faham masalah mereka, rahmatullah. Adakah anda fikir yang tak ada permit itu semua buat criminal case, buat jahat? Tak ada. Nurul, terima kasih. Sila, betul ke kerja kelas senang ke? Saya ada pengalaman ya, bekerja dekat hotel saya. Kita ambil orang sini yang Melayu, datang 1 hari kerja, besok tak datang dah. Tak tahu apa masalah. Terima kasih. Kalau nak kata kerja teruk, aku ni yang lembut pun tahan. Dah sampai sekarang alhamdulillah dah setahun lebih dah. Alhamdulillah. Ya, macam mana kau yang keras tu? Tak boleh tahan. Panglima, terima kasih. Orang-orang kita ni ya sebenarnya dia lebih suka kerja shopping mall. Makan dah? Ya. Dia lebih kerja shopping mall daripada kerja rumah tangga ya. Terima kasih Zack. Because dia rasa nak jaga tanda, nak jadi cleaner. Contoh cleaner. Ada tak orang kita kerja cleaner? Ada. Seorang dua nyanyi maci-maci. Banyak kurang. Lembut tapi cantik awak. Terima kasih. Ada tak? Orang-orang kami ni nak kerja senang, macam duduk kat shopping mall dalam aircon, tak ada customer main phone. Macam tu. Budak-budak muda zaman sekarang. Suruhlah dia orang kerja rumah tangga, mau tak? Kau paksa kau taruh apa dekat sini apa pisah pun dia tak akan pergi. Boleh suruh dia jadi cleaner, boleh tak? Okey, tak payah ambil jauh lah jadi cleaner. Ambil jadi pembantu gerai kedai makan. Mau tak orang kita? Daripada aku jadi pembantu gerai kedai makan, aku kerja shopping mall, jual baju, jual kasut. Muzik, terima kasih. So kalau tak ada warga-warga asing, macam mana? Siapa nak kerja tu semua? Cleaner dekat office dekat hospital, siapa nak kerja? Pembantu rumah tangga, siapa nak kerja? Sektor-sektor apa pembinaan tu, contraction yang besar-besar tu, siapa nak jalankan? Korek Pak serangkai ni ya, memang berpenyakit ya. Saya terkejut tau dengan adanya orang-orang macam ni. Memang kita tak boleh biarkan ya, dengan ada orang-orang macam ni. Pertama kali saya tengok orang Indonesia ya, yang selama ni saya berkawan baik dengan orang Indonesia ya, saya pertama kali terkejut tengok orang Indonesia sendiri yang memburukkan negara dan bangsa dia.